ketika kita penat menjadi suami dan isteri, maka ketika kita istighfar dan kita sebut, wahai Allah, kalaulah bukan kerana engkau, kenapa aku buat semua benda ni? Itu adalah benda yang boleh menyelamatkan kita daripada terus hanyut dengan perasaan yang tak apa-apa. Buatlah. Rasa penat jadi suami, rasa penat jadi isteri. Terus astaghfirullahalazim, ya Allah, kalaulah bukan kerana engkau, sebab apa aku buat semua ni? Sebut je banyak kali. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita pulang ke rumah kita, sebelum kita masuk rumah, kita kena tahu rumah kita ni syurga ke neraka. Kalau kita neraka, kita takkan balik rumah kita. Tapi kenapa kita nak balik? Sebab rumahku syurgaku. Jadi, sebelum masuk ke dalam syurga, malu tak kita sebagai hamba Allah? Kita banyak dosa. Lepas tu kita muka tak malu masuk je syurga. Macam kita lah. Masuk kerja lewat. Tak malu ke masuk? Tak, dah lah bos ada dalam tu. Nampak bos. Lepas tu masuk selamba je. Dah lah lewat. Macam tu juga kita. Sebelum kita masuk rumah, istighfar banyak-banyak. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahli syurga. Macam tu. Saya kata, macam tu lah. Tu antara yang nasihat yang saya dengar. Dan setiap kali balik rumah, itulah yang akan kita lakukan. InsyaAllah, bila kita buat macam tu, kita akan masuk dengan rasa yang ringan. Walaupun rumah kita macam-macam benda ada, masalah dan sebagainya kan. Tapi ketika kita masuk tu, kita akan tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, lazimkan untuk banyakkan berdoa. Lazimkan kita banyakkan berdoa bermaksud bahawa kita hamba Allah. Kita meminta. Maksudnya, setiap hari